Malah saya nak minta semua kalau boleh baca keputusan ini, kerana dalam ini ada menyatakan bahawa dalam para 141, in other words, the case file shows that the original birth certificates presented by the players to their agents or friends were never forwarded to the Malaysian government. Semua ini ada ditulis seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri. Konsisten. Apa yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri konsisten dengan penemuan Jawatankuasa Rayuan. Jadi Tun Raus mempunyai tanggungjawab yang berat kerana skop Jawatankuasa Siasatan itu akan memastikan mereka mengenal pasti apa yang berlaku dalam FAM. Okey, dan kita nak sarankan penambahbaikan dibuat. Buat masa ini saya hanya boleh cadangkan satu, tak ada lagi dana tambahan, kita hold dulu untuk bantu national team, pastikan ada penambahbaikan dulu. Yang keduanya adalah untuk memastikan pada masa hadapan sebarang permohonan naturalisasi atlet ataupun pemain yang dicadangkan oleh Persatuan Sukan kepada Kementerian Dalam Negeri dirujuk dahulu kepada Majlis Sukan Negara, kerana Majlis Sukan Negara melalui program NFDP, melalui banyak program akar umbi telah membelanjakan duit untuk pastikan ada atlet-atlet pembangunan dilahirkan. Jadi Majlis Sukan Negara lebih tahu mengenai keperluan sama ada pasukan ini memerlukan pemain warisan atau tidak, dan semua ini kalau boleh saya nak cadangkan kepada KDN untuk pastikan, untuk dapatkan ulasan daripada Majlis Sukan Negara. Untuk makluman semua juga, pihak MSN pernah mengadakan sesi town hall bersama klub-klub bola sepak profesional pada bulan November tahun lepas. Semasa sesi town hall tersebut, klub-klub yang terlibat telah memaklumkan perancangan mereka untuk mendapatkan khidmat pemain naturalisasi bagi membantu persiapan pasukan masing-masing. Pihak KBS ataupun Majlis Sukan Negara tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menghalang usaha mereka jika mereka mahu, kerana dibenarkan oleh FIFA. Governing body Rules of Football membenarkan pemain warisan. Jadi kalau mereka nak pemain warisan, mereka kena mengikuti proses yang elok untuk pastikan tak ada lagi isu kontroversi seperti ini. Ini adalah dua cadangan awal yang saya boleh nyatakan KBS akan mengambil langkah tersebut buat masa ini sebelum siasatan diperincikan oleh Tun Rawasi.